Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan inflasi, iaitu musuh senyap yang anda perlu tahu. Inflasi adalah musuh senyap yang sering kita abaikan. Nilai wang kertas semakin susut dari masa ke semasa, barang makin naik, tapi nilai duit kita makin susut. Keadaan inilah yang menyebabkan kita sukar untuk menambah kekayaan. Namun, terdapat satu cara yang terbukti berkesan untuk melawan inflasi, iaitu dengan menyimpan emas. Emas terbukti berfungsi sebagai penyimpan nilai yang kukuh sejak zaman Nabi SAW, sejak 1400 tahun yang lalu. Pada zaman tersebut, 1 dinar emas mampu membeli seekor kambing. Sekarang, nilai 1 dinar yang berharga sekitar RM2,300 masih mampu membeli seekor ataupun 2 ekor kambing. Yang lebih menarik yang anda perlu tahu, iaitu tanpa menggunakan modal yang besar, anda boleh memula menyimpan emas. Dengan public gold, dengan RM100 anda sudah boleh mula menyimpan emas dan juga lindung kekayaan anda. Jadi, jangan biarkan kekayaan kita terhakis akibat inflasi. Mulakan simpanan emas kita hari ini, masa depan yang lebih selamat dan juga terjamin. Nak mula menabur emas di public gold? Jom saya bimbing sebaiknya. Saya adalah dealer aktif public gold di bawah rangkaian G100, di bawah mentorship Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafi'i. Ada tuan-puan ataupun anda di luar sana yang berminat, boleh klik di profil saya ataupun boleh isi beg biru yang saya pinkan di video ini.